Hai semua, Assalamualaikum. Pada hari ini saya nak kongsikan lagi resepi masakan rumahan. Yang bahan utamanya ialah sayur pucuk keledek ataupun kalau kat orang Indonesia panggil daun ubi. Kalau kita daun pucuk keledek. Nah, ni pertama sekali saya nak petik dulu daun pucuk keledek kita ni di bahagian pucuknya saja. Ni kita nak ambil seperti yang anda boleh lihat lah. Saya punya pucuk keledek ni subur betul tumbuhnya. Menjala-jala dia. Ni saya ditemani oleh kucing saya yang bernama Gendut. Nah, jadi siapa yang dekat sini pernah makan sayur pucuk keledek? Biasanya kita makan keledeknya kan kita goreng. Ni saya makan dia punya daunnya. Sedap tau, rasanya lebih kurang sama je macam kangkung. Nah, ni dia hasil yang telah saya ambil. Sekarang saya nak siang dulu macam biasalah. Saya nak ambil bahagian daun dan bahagian batang yang mudanya. Kita siang macam biasa. Jadi lepas ni kalau anda ada jumpa daun pucuk keledek ni dekat pasar tani atau mungkin dekat rumah anda ada keledek yang dah tumbuh-tumbuh tu, boleh tanam. Nanti daunnya tu boleh buat masak macam saya ni, sedap sangat. Tak cuba? Tak tahu kan? Kenalah cuba sendiri dulu barulah boleh menilai sama ada kena ataupun tidak dengan tekak anda. Jadi ni saya asingkan daun dan juga batang bagi memudahkan proses kita memasaknya. Kemudian sayur-sayur tersebut macam biasalah kita cuci sehingga bersih selama beberapa kali. Lanjut, untuk bahan-bahan di sini saya menggunakan bawang merah, kemudian diikuti dengan bawang putih. Saya juga menggunakan sedikit ikan bilis, lalu diikuti dengan cili. Ini bagi tambahkan rasa sedap lah kalau misalnya anda tak nak letak. Bergantung pada selera masing-masing lah nak letak kita tidak. Kemudian belacan. Dan kesemua bahan-bahan tersebut kecuali cili saya nak tumbuk sehingga lemat. Jika misalnya malas nak tumbuk, boleh je gisar. Nah, ini dia setelah kita tumbuk sehingga lumat. Sekarang mari kita ke langkah selanjutnya. Tuangkan minyak menumis dan panaskan minyak. Jika misalnya minyak dah panas, ambil ke semua bahan-bahan yang telah kita tumbuk sehingga lumat tadi tu. Kemudian kita tumis ke semua bahan-bahan tersebut sampai jiran kiri kanan depan belakang bau dan bahan tumisan pecah minyak ataupun sedikit garing. Berapi tu. Kemudian jangan lupa masukkan garam sesuai selera, penyedap rasa atau MSG ni bagi yang guna lah, yang tak guna boleh skip. Kemudian kita gagau rata atau tumis sebentar. Lalu saya masukkan air sedikit supaya tak nak bagi dia hangus dan memudahkan proses sayur kita melayu. Lalu saya masukkan bahagian batangnya terlebih dahulu, ni tak perlu lama-lama. Kemudian bolehlah lanjut dengan memasukkan bahagian daunnya. Nah, kemudian macam biasalah kita tumis sayur-sayur kita ni sehingga ia melayu dan juga masak ataupun mendidih kuat. Nah, bagaimana menurut anda dengan resepi kita pada hari ini? Cukup simple kan? Bahan yang digunakan juga merupakan bahan asas yang biasa. Sayur kampung ni memang paling the best lah. Jadi saya harap anda dapat mencubanya sendiri di rumah. Macam biasa, kalau suka jangan lupa tekan like, share and subscribe for more video. Bye bye guys.